Korang rasa dengan makan gaji ni boleh hidup senang tak? Ni pengalaman aku sendiri kan. Aku lepas belajar dulu, bila dah dapat kerja kan, aku dapat kerja gaji lebih kurang 1,500 gitu lah. Lepas tu, aku rasa 1,500 tu masa tu dah kira cukup banyak lah kan. Pasal apa? Pasal sebelum tu aku tak pernah dapat duit 1,500 sebulan. Paling kuat pun kalau kerja kat restoran tu dapat 500, 600 sebulan macam tu lah kan. Tapi ini 1,500 tau. So banyak bagi aku. Dan bila aku start kerja, aku mula nak beli itu, nak beli ini, start nak beli motor, nak bergaya lah hidup maknanya kan. So lama-lama aku rasa 1,500 tu tak cukup. So apa yang aku buat, aku cari lagi company yang boleh bayar lebih kepada aku. Okay tak? So dapatlah gaji dalam 1,800 campur OT 2,000 lebih ya. Jadi aku rasa lagi banyak lah daripada sebelum ni. So bila dah lama-lama, aku mula nak beli lebih lagi, nak beli kereta ya, nak beli macam-macam lah kan, nak hidup bergaya kan, nak kahwin lah apalah kan. Jadi lama-lama yang gaji 2,000 lebih tu rasa tak cukup pula. So apa buat lepas tu? Cari lagi company yang boleh bayar lebih pada aku. Lama-lama jadi gaji sampai 7,000 pun tak cukup. Nak tanggung anak-anak lagi, nak beli baju raya lagi, nak sekolah lagi. Jadi nak cuti sekolah ni, nak pergi jalan-jalan lagi apa semua kan. Jadi sentiasa tak cukup. So aku rasa tak boleh hidup senang kalau makan gaji. Kena ada satu bisnes yang boleh kita bagi kita cash flow. Itu aku rasa lah kan. Dan mungkin lah ini silap aku juga pasal tak pandai mengurus kewangan kan. Yelah masa sekolah dulu mana ada ajar mengurus kewangan apa semua ni ya. Kan? Kita diajar supaya persediaan untuk memasuki alam pekerjaan. Pandai membaca, pandai menulis, pandai mengira.